belangkas. Ada orang bagi 5 ekor. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali kita di dalam Azira Channel. Okey, sahabat, pada pagi hari ini sebenarnya saya tak tahu nak buat aktiviti apa. Saya datang turun ke pantai pun sebab Hakim lah. Hakim dia telefon semalam, dia bagi tahu ada 5 ekor belangkas. Jadi tujuan saya datang ke pantai ni untuk mengambil apa ni, belangkas tu lah, 5 ekor sahabat. Saya support dia jugalah untuk cari apa ni, pembeli. Okey lah, jom. Saya pun tak tahu, dia pun tengah cari kerang sahabat kat sana. Cuaca pada hari ini, tengoklah sahabat kan, dia macam nak hujan tapi tak jadi. Pagi hari ni. Okeylah, jom kita teruskan lah dengan aktiviti kita. Apa aktiviti kita pada pagi hari ini tak tahu. Saya rasa saya cari kerang kot sahabat. Cari sikit lah sahabat. Nanti Kangking cakap apa pula, datang pantai semata-mata kerana aku. Besar. Ya ke? Besar lah sahabat. Asyik ni. Ni. 3 biji. Ini fenomena ni. Ada 2, ada 1. Apa ni semua ni? Ada 2, ada 1 pula ni. Nampak? Saya sahabat. Hari ni macam puteri. Bidadari syurga kan? Macam bidadari syurga Ustazah pun ada Ustazah pun ada tau. Bakal jadi ustazah ni. Okeylah sahabat, saya nak cari dulu. Ni ya. Tunjuklah. Sini. Awak sini. Banyak Dah 4 Sini. Tak nampak? Tak boleh lah. Dah 4 biji tu. Kita nanti nak apa? Challenge lah. Mana? Kita hari ni challenge. Anak 2, dia orang nak buat challenge. Tak payah. Nak buat challenge pula. Ni saya takut. Tu kawan kita tengah cari tu. Ikutlah mana-mana je. Okeylah, jom kita teruskan dengan pencarian dia. Macam biasa, cari dia macam video saya yang biasa-biasa lah sahabat. Kita cari ni mata lah. Kalau saya cari guna mata lah sahabat. Biasanya kebiasaannya, nampak ni, dia suka dekat air sahabat. Ada ambil. Kotak. Dia suka berada di air. Lepas tu dia suka menghembuskan ni. Rasanya lah. Bukan lah. Mana sipu ni? Sipu ni pun entah dah. Okay, alright. Dia bidadari saya ni, dia dah tahu lah tempat dia mana-mana kan. Saya tak tahu mana tempat dia. Jadinya kita jangan ikut dia. Kita cari sendiri. Saya mungkin akan cari kat sebelah sana. Bermakna sahabat, dia rasa kalah sahabat. Besar saya sahabat. Kita tak boleh kalah sahabat. Kita kena menang. Orang kalau jumpa orang bagi tahu. Tu. Dia kalau ada, dia nampak sahabat.
Kalau dia tak ada, tak nampak. Nampak? Nampak. Ada dia nampak. Kita kena tengok betul-betul. Tempat ni anak saya dah lalu dah. Saya tak sihat sebenarnya sahabat. Saya demam. Besok lah orang sedih. Tak boleh lah demam-demam. Sekejap, saya tengok sini pun kalau ada. Kalau ada kita nampak. Air pun baru tengah surut lah sahabat. Tengah surut. Ngam-ngam saya datang. Air pun ngam-ngam surut. Sampai sini pun dah boleh turun lah. Tak tahu bidadari kita, tak tahu seperti apakah. Tak tahu. Dapat lagi sahabat. Okeylah, jom kita teruskan lagi. Kalau ada lagi kita jumpa lagi dah. Nampaknya dia dah agak jauh sikit lah. Agak jauh sikit. Patah balik sini balik. Ada mantap aduh. Dua Ini dia. Tengok kita macam ya. Bukan lah. Ni ya. Lain yang lainnya. Lain yang kita target, lain yang mana? Macam ya ni. Tai biru. Dia macam-macam lah sahabat. Ada tai biru, ada tai kuning, ada tai hitam. Dia boleh menyerupai sesiapa saja. Baru tengok macam mana sahabat. Macam ni, dia ni sahabat. Di sini dia lain sikit. Cara dia lain. Dia macam tai cari pepahat, tapi bukan pepahat. Depannya dia tak ada ini lagi sahabat. Kita kena betul-betul tengok dia lah. Belum sampai lagi saya. Saya belum sampai kat dia orang lagi. Lagi sahabat. Okeylah, jom saya lanjut dulu lah. Nanti tengoklah berapa banyak dah ada kat saya ni sahabat. Ada barang ada sahabat. Barang ada. Tapi mata kita kena anu sikit lah. Kena liar sikit lah. Dan nampaknya, dan setakat ini saya rasa saya dah paling banyak lah sahabat. Saya rasa saya yang paling banyak. Ya, kita cari lagi. Nampaknya berlaku sedikit kegasakan kat sini. Sepanjang saya berjalan. Nampak? Dia tak jauh pun. Nampak? Tak jauh sahabat. Lepas tu saya akan nampak dia. Lepas tu saya akan nampak dia. Dan saya akan nampak dia lagi. Tak tahulah kawan kita kat sebelah sana ada ke tak ada. Dia pun sedang berusaha juga tu. Mungkin dan kemungkinan dia ada order juga. Macam biasalah sahabat. Kalau tak ada order, kita cari buat makan. Macam saya ni, saya akan cari untuk buat makan memang.
Tapi kalau ada orang nak, saya akan bagi lah. Macam itu sahaja. Tak nampak lah sebab saya silau sahabat. Angin sebelah sini, bila dia ke air ni nampak. Tak dapat, saya pun tak nampak. Hari semakin gelap. Semakin hari dan semakin lama dan semakin gelap. Okey lah sahabat, saya cari lagi. Nanti kalau ada lagi kita cuba lagi tengok macam mana. Ini kawan saya ni sahabat. Ini kawan saya ni. Dia ni pandai betul ni. Kawan saya ni pandai betul. Buat duit pandai betul. Ini kaya. Ada ke? Apa dia? Berangkas tadi. Ha? Berangkas. Kau cari berangkas tadi kan? Kerangan. Ui, ada. Tak ada, jarang-jarang tapi ada. Tapi besar-besar lah, buat hati. Kurakan. Alhamdulillah. Dia sudah mari. Dia sudah tala lepat. Dia sudah mari. Semua buih-buih ni semua kita kena rungkaikan. Rasanya ke atas ni ada juga tapi jarang. Ada juga hembusan-hembusan ke atas ni tadi dah. Tapi rasanya kurang. Isteri saya dah jauh di sana. Dia mencari mambang mencari mambang jauh sekali. Okey, setakat ini ada lah sahabat. Saya dah 10 ada kot. Dah ada. Dapat juga Ada? Ada ya? Jangan orang terkejut juga jangan. Ada? Ada ke? Tengoklah sahabat. Setakat ini saya punya ni. Dah 1 jam mencari ya. Ada jugalah. Saya dah langsung tak ada tengok. Semalam dia juara. Semalam Kita tak boleh lawan. semalam idea. Ni isteri saya punya. Idea punya mana? Hanya punya dalam berangkas tu. Tadi ada akak tu bagi berangkas. Mana? 5 ekor. Bukan dia bagi ya. Nanti kena bagi dia tu. Dia jual lah kira-kira. Jual Tapi dia kata duit bila-bila pun tak apa ya. Ya, kalau macam tu bila-bila macam mana kita nak cari dia? Kan kita pergi pantai juga cari. Alhamdulillah ada lah sahabat. Ini boleh campur lagi dengan anak saya punya. Cari lagi kan? Ni dalam misi mencari ni kita masih mencari lagi lah sahabat. Okeylah jom. Saya teruskanlah dengan aktiviti saya mencari kerang sahabat. Patutnya sebenarnya dah boleh balik dah ni. Saya dah surut. Sebenarnya ini tak boleh jual. Ni ke lubang besar-besar macam ni. Bukan. Ada orang. Orang macam kita jugalah. Sabah. Orang macam kita jugalah. Orang tu. Kan orang dari Sabah. Dia Sabah. Mana kerang ni? Cari sini. Tu lah. Ada daripada mana dek? Jangan. Kalau korang cari, korang kena jalan-jalan je tau. Tahu ni. Itu ulat. Tu. Adik tidur mana? Tidur kat situ ya? Tak. Tang saja je pergi. Nampak? Nampak tak? Mana? Tak nampak kan? Itulah tak ada ilmu. Oh, ni. Nampak. Itu besar. 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 Kan? Tak tahu kan? Tengok je. Tengok je. Senang je.
Oh, dia dah dapat dah. Dia dah dapat berburu. Dah dapat ada berebut tu. Ha? Dapat ni. Dah Itu tak boleh. Itu ajibnya. Ini dah dapat dah si. Ya ini dah patah pinggang. Yang ada yang sampai berebut ni. Besar juga Besar memang. Cari je nampak. Hey, gila. Cacik bagi free. Kita tolong. Dah tolong. Nasib baik, nasib baik. Baiklah orang Malaysia ya. Boleh tolong. Tolong cari lebih sikit. Ujung dada pun boleh. Oh ya. Sikit. Ini dia sahabat. Ini dia. Ini belangkas sahabat. Ada orang bagi 5 ekor. Dia minta suruh saya. Dia minta saya tolong jualkan dia punya sahabat. 5 ekor. Saya hari ni ambil dengan Hakim 5 ekor. Akak ni bagi 5 ekor dah, 10 ekor dah. Pergi turun pantai tak cari apa sahabat. Ambil belangkas saja. Tapi kita di samping itu kita cari kerang jugalah. Ada jugalah sahabat. Yang 10 ekor ni saya akan cari apa ni, buyer lah, siapa yang nak sahabat. Memang dah ada dah. Owner siapa-siapa yang nak memang dah ada dah sahabat. Okeylah jom. Kita tunggu Hakim tengok ada ke tak ada ketam dia. Dia tengah buka tu sahabat. Puyo. Puyo. Hai, ringan je. Macam mana nak teka ringan-ringan? Cuba teka. Oh, ada juga lah. Amuk. Ada selipar. Kalau Amuk ada ke bawah. Boleh tahan lah. Besar gila. Besar. Okeylah sahabat. Kita dah di akhir rancangan Kita dah akhir rancangan lah sahabat. Hasil saya pada hari ni alhamdulillah ada sahabat. Ni dia. Itu dia sahabat. Yang ni hasil yang kita orang cari lah. Saya, isteri saya dengan anak saya cari. Ini rezeki akak tadi. Sahabat, kerang kita akan jual di tepi pantai. Macam biasa lah. Ada orang nak kita jual sahaja sahabat. Jom. Yang ni rezeki akak tadi lah. Akak ni suruh tolong jualkan. Sahabat, banyak alhamdulillah. Rezeki. bang, kerang Kerang. jual. Bang jual dah. Hidup kerang tu. 15 kilo. Nanti kita naik sama-sama. Okey, cantik. Okey. Okey, timbang kau dulu. Apa? Aku kat sini ramai yang nak ketam ni, tapi ketam tak ada. Sama lah. Ni aku pun ni ada yang nak 10 kilo ni. Hai, jaring dah baru pun ketam tak ada lagi. Anu kan? Dia memang musim tak ada memang. Ya ke? Itulah. Okeylah Mel. Terima kasih Mel. Okey. Apa sap? Apa Okey, baik. Dia story beli jaring aku lah. Jaring aku dia tak nak beli. Betul lah. Dia nak second hand. Ni rosak dah ni. Tengok. Pucat. Kau nak? Rosak lah. Kau nak ke tak nak? Tanya mem. Tak ada betul lagi mem. Tak. Ini dia ni. Aku ada, tapi masalah ni kena curi ni. Takkanlah kot. Saya ikut ikan buruk pun saya ikut tak ada tu tau. Ya. Tak boleh dia juga. Ya. Tapi yang 2 kilo 4. ada yang aku tengok tu yang selalu buat live tu. 2 kilo 4. Berapa game? Sesak.